6:30 jalan Genting Highland nak ke Batang Kali, Lubuk Tupai, sambil layan Piala Dunia England Norway 1-1. Okay, Lubuk Tupai geng. Ini Bukit Genting. Bagilah yang corner dulu sebelum kita pergi hiking sampai Genting. Kita tak ada lari sendiri. Okay geng, Piala Dunia pun tak habis lagi. Kita mengikat sepakat makan 8 pagi. Sepakat membawa berkat. Sepakat. Itu dia. Sepakat Batang Kali. Batang Kali. Okay geng, kita kena roti dulu. Sepakat. Sepakat membawa berkat. Alamak, 2-1 pula dah. Okay, kita menuju ke apa nama tempat dia? Lubuk Tupai, Ulu Rening. Ulu Rening. Dah panas geng. Ulu Rening. Yeah. Ada 1 km lagi. Batang Kali. Dah mau dekat lah. Kampung Ulu Rening. Itu. Kampung ni datang. Tak pernah masuk sini. Sampai dekat mana? Oh, depan tu. Dusun Bapak. Dusun Bapak. Dusun Bapak engkau. Pak Abu. Dusun Bapak ada, Dusun Pak Abu ada. Mungkin bapak dia nama Pak Abu. Pak Abu tengah balik dengan bini. Mana ni? Bukan lah. Tribus kau. Dalam masuk dia geng. Berliku-liku sana. Dia bagi kanan. Mana satu jalan ni? Betul? Betul?
Campsite. Ni masuk ni. Masuk atas. Your destination is on the right. Alright. Kanan ke? Ha. Okay, dah sampai. Masuk Pulau Rahsia. Aduh, batu. Letih lah. Tak adalah bawa temikai. Serius lah kata. Ha, jumpa lah Belan. Video ni lah. Nanti abang tengok kat YouTube. Tengok YouTube ni. Ni partner aku sampai last. Ni, permulaan dia. Punya kecoh, geng. Perempuan-perempuan semua ni. Di sini kot. Sini. Tahulah. Video dia boleh. Takut ya. Kenapa? Ha? Mau nak ambil gambar dia. Kenapa ambil gambar saya? Baru dah saya takut nak jaga ni. Kalau kita lalu je. Iyalah, takut. betul lah. Macam tu je. Baru dia kasi apa tu. Kita orang lalu dia macam dia kuat kan. Dia duduk. Buat hari penat kan? Tadi kan dia macam ni dia. Ya. Meh. Ha ni. Sesi bergambar meh. Mailah situ handset tu. Ini si video. Saya YouTuber sekarang ni. Satu, dua. Lagi. 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 Awak kan tu. Baru boleh cakap awak kan tu. Nak nyanyi sikit ke? Oh. Ni boleh parking. Dia takut saya nak belanja ni ah, Hindustan Gelek satu. Okay dah. Ni trek dia, geng. Trek hutan, geng. Hari ni aku tak ada geng. Mamai ingat perempuan. Jeng kerangkong keng. Ayan je lah. Ni. Hutan simpan kekal. Dilarang masuk. Tapi kita masuk. Ini aku pakai kasut ni je. Kasut getah. Sebab diorang kata banyak air. Wah, ini suasana dia, geng. Dalam hutan. Aku jalan sorang-sorang. Santai-santai. Tak ada apa nak dikejarkan. Belanja sikit.
9:17. 152 meter tinggi. Sebenarnya kan orang ni nak bincang pasal trip dia orang ke Kinabalu. Dia orang ada meeting. Aku ni menyibuk je. Ni nak ke tempat mandi. Benda tu nama tadi lupa pula. Lubuk Tupai. Yang dikatakan cantik sangat tu. Jom kita tengok Jalan dulu. Sebenarnya perut aku tak sedap ni geng. Macam kenyang sangat aku. Cuma sikit perut pada. Tak apa, berak dalam sungai. Tenang sikit. Aku tak seorang. Yang depan dah ke depan sangat. Yang belakang jauh ke belakang sangat. Tak apa. Layan view. Hiking ni geng. Nak kena kaki kita tu perform. Badan kena ada fit sikit-sikit lah. Bukan nak fit sangat. Kaki janji kaki perform. Tak ada masalah. Badan sihat. Tidur cukup. Okey, boleh. Siapa-siapa yang boleh hiking. Mental lah kena kuat sikit. Aku mental aku tak kuat. Sebab aku tak minat hiking ni. Mental dia lemah sikit. Boleh tu boleh. Tapi mental tu kurang sikit. Okey geng. Hari ni tak jauh kot. Tak jauh maknanya mental aku dalam keadaan aku boleh kawal lagi. Kalau jauh mental aku kacau. Mulalah dia jadi cramp lah. Macam-macam hal lah. Ni lah. Kat sana dalam hutan. Kalau lembu best lah geng. Ada senapang satu. Jadi yang tu aku tak mental. Jalan tanpa tujuan ni tak tahulah. Minat lain-lain kan. Layan je lah. Follow. Aku follow je. Okay geng. Jauh lagi ni. Rakam pun tak habis-habis kan. Inilah track dia. Tadi dia naik sikit. Turun sikit. Dia naik balik. Trip ni rasanya okey. Tak memerlukan sampai aku buka baju. Aku kalau overheat aku buka baju lah. Trip ni okey rasanya. Lagi pun ramai perempuan ni geng trip ni. Akak-akak pun ramai. Adik-adik pun ada. Laki kami 4 orang je. Sekarang ni aku seorang kat tengah-tengah track. Layan bunyi-bunyi unggas-unggas hutan ni. Ada bunyi burung tiung. Bunyi cengkerik. Ada bunyi rimau dah geng. Tengok bunyi burung tiung. Besar-besar hutan. Okay, kita sambung. Ni ada kena mendaki sikit. Kalau korang dengar geng. Tu ada bunyi burung kuang. Burung kuang, burung tiung. Murai pun ada. Tu burung kuang. Dengar macam dekat geng. Jauh tu. Gema. Kuang Raya. Geng. Ada air terjun kat bawah tu geng. Bukan air terjun. Yelah. Macam air terjun tu. Ada lata dah bawah. Tapi kita sampai lagi. Perjalanan kita ke Lubuk Tupai geng. Air terjun tu kat bawah tu. Jauh nak pergi. Sambung jalan ni geng.
Lalui jalan ni sikit geng. Pit stop. Dekat je. Dia bertahu tak macam aku yang Cepat sampai. Alah tadi kata jauh sangat. Tak aca. Lubuk Tupai. Kena tu ke? Okey tak? Okey. Kesian dia jatuh. Lubuk ada, tupai di mana? Dua dia kan. Saya tak tempat aku nak baring-baring depan ni. Okey lah, atas batu ni. Bayangan
Dia geng. Pemandangan dia Lubuk Tupai. Jalan balik geng. Tadi ada kena hiking sikit. Ini bekalan untuk balik. Balik kita berdua je. Jalan dia santai lah. Orang masih lagi sibuk dengan duniawi. Kita je nak balik. Ha, Sebab ingat tak anak kami tak balik. Sebab kami ada misi akhiratui yang perlu dilunaskan. Mini waterfall. Trek dia macam ni je geng. Tapi pacak juga lah. Kocok. Boleh lah, boleh tahan. Ke bawah. Dalam kamera tak nampak tinggi. Realiti dia macam agak. Jauh lagi ni jalan balik. Dia ajak lari pula. Oh, turun pula. Turun naik, turun naik. Ha? Sip. Ah. Ni kasut baru dia. Jom. Kasut apa? Kasut apa tu? Swiss military. Military. Ha, ni kasut aku pula. Dia punya tapak. Tapak dia. Kasut baru, babe. Ni kasut aku. Sedap. Macam Hoka. Adidas Samba. Macam Hoka. Made in Japan. Katanya best kasut tu. Walaupun harga dia harga ramah. Boleh ambil pakai ramah je lah. Ha. Macam ambil SP99 tu. Okey. Sambung sekejap lagi. Sudah peluh-peluh ni. Ha, kena mangkak-angkak dalam tu. Atas tu semut. Aku tak nak mangkak. Sungai kecil. Yang tadi kita lalu ni. Kena lintas sungai ni. Kita lalu ni. Ha, balik ni kami berdua je. Tak seramai tadi. Orang tengah mandi lagi. Satu lagi. Anak sungai. Anak sungai. Anak sungai. Sungai. Dia peluh geng. Panas kot. 1,5. Okay. Untuk beginner okey lah geng. Jalan ni 100 plus aku pun tak habis. Boleh lah. Lepak-lepak ni. Orang yang suka mandi manda tu seronok lah. Aku malas nak basah-basah baju. Dan nak tukar pula. Balik cepat. Sampai sini santai geng.
sini santai. Bawah tu sungai dia. Ada bunyi air. Tapi jauh lagi ni. Kita lari sikit lagi kat sini. Lagi cepat sampai. Licin ni. Kalau jatuh, campak set. Nak cepat geng, nak cepat balik jumpa anak. Jumpa keluarga tercinta di tanah air. Dia lari. Macam lembu dah bunyi kelentang. Turun bukit pula geng. Ni lah sebus sedikit rangkuman perjalanan ke Lubuk Tupai. Lubuk ada tadi, Tupai tak ada. Ramai sangat kot tupai melari. Jangan keluar daripada Lubuk Tupai. Ni kawasan hutan biasa. Ini memburu best. Kancil ke kijang atau benda je. Cari kaki. Monyet ni. Aku nampak kelibat dia. Oh, tu beruk geng. Beruk banyak. Banyak kijang. Ada pulau-pulau resam macam ni. Kancing kijang si banyak. Hutan. Ini hutan simpan. Kat sini panas. Panas geng. Kat sini tak ada pokok. Tak ada kanopi hutan. Penghaluan ni kosam. Sini je panas. Dicronopteris linearis. Kosam. Dekat dah ni. Kalau korang hiking kat sini, okey lah. Satu botol 100 kecil pun tak habis. Jadi kurang lah 9.
makan pun makan yang tapau tadi je. Macam canai pada beli. Sebab tadi pagi dah makan. Rasa nak makan sangat. Balik ni je lah kita makan patin lah. Masak tempoyak. Cara juga patin tempoyak. Ni ada bongkah-bongkah tanah. Lompat-lompat sikit macam kijang. Ni kijang depan. Tapi lebih kepada lembu sebab dia bunyi ketung-ketang, ketung-ketang. Nak cepat punya pasal. Paksalah jalan laju. Kasut Adidas ni terbukti baik. Tali dia geng, aku tukar tali minion. Oh, ada orang di sini. Lari sikit dulu orang kejut. Ni checkpoint 1 ibaratnya lah. Oi, tak panas ke? Lagu sedih dong pasang. Sung seri sung hung chung hung ham hung seri ho hiai. Tu dia tak tulis apa-apa, tapi dia kawasan lapang. Macam checkpoint 1 lah. Ya je. Checkpoint 1 lah kot. Tapi tak ada papan-papan tu lah. Boleh lah nak regroup kat situ ke. Tapi kami langgar terus. Nak regroup apa berdua je. Okey. Ni jurang yang dalam. Asalnya air terjun ni lebih kurang macam Sungai Dua je dok. Sini cantik. Okey. Turun terus. Okay, geng. Masih nak sampai ni. Tu map dia. Ada sikit lagi. Jalan ni. Bawah ni je. Tapi geng, peluh dia boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Kalau mandi pun tak guna. Peluh balik. Okey. Kita jumpa dekat bawah lah. Geng, kau tengok aku punya baju. Tumpul koma. Tapi track dia tak menggambarkan macam tu. Tak sampai boleh tumpul. Manja-manja je track dia boleh lah. Macam ni lah keadaannya. Dah nak sampai. Aku skip sikit lah. Macam mana ni. Macam ni lah track dia geng. Nyusup-nyusup kayu sikit. Bawah tu ada punya air. Tu sungai. Bawah tu ada sungai. Tinggi ni. Tak boleh turun.
Okey. Dah sampai pintu rimba. Kita keluar. Dekat tepi je, tak payah menyusup. Ketih. Nak buat tu. Dah sampai Selangor. Kalau masuk, kena ada permit. Ni. Kalau pada korang yang nak masuk, Safe Forest Selangor Forest free e-permit system ni. Online je boleh. RM5 seorang. Mohon 2 hari sebelum pendakian imbas QR code ni boleh masuk. Dah masuk ni. 1, 2, 3. Dah sampai. Dah keluar. Walaupun kita pergi Lubuk Tupai, Dah keluar daripada waterfall, tapi kita tak berapa. Lubuk Tupai. Minggu Tapi ni tak berapa nak layan. Semalam pun tak ada nak mandi-mandi. Dekat Batu Tujuh. Ini pun sama. Tak berapa layan sungai. Air terjun. Ke sungai, ajak aku menjala, kau on. Kita hiking je lah. So, Ajak aku mandi-mandi. Basah sependa aku buat apa. Okey, jumpa dekat kereta. kira point kita nak Sebelum tu geng, jangan lupa komen. Belum lagi. Kan kita buah kat kereta je. Jangan lupa Belum komen, Kita dah subscribe, sampai dekat like, spot rahsia. share. Tolong komen-komen sikit. Review untuk Lubuk Tupai. Share, subscribe. Tumpuk koma. Baju dia. Tumpul koma. Aja bajang. Dia nak cakap lebih. Nanti kita sampai kereta, tukar baju, kita balik lah. Okay geng. Ada budak-budak mandi bawah tu. Untuk glamping okey lah ni. Oh tu. Kemah, Dekat siapa minat Port kemah Rahsia boleh. nama dia. Port Rahsia nama dia. Sekejap aku review. Okay, dapat campsite. Siapa yang minat camping boleh lah. Camping kat tempat dia. Siapa yang minat camping, okay sini. Port Rahsia. Port Rahsia. Kat luar dia kan. Luar. Jalan kat kereta pun jauh ni. Ni boleh parking kat ni geng. Geng tadi parking sini kan. Geng kita orang tadi. Kita orang tak turun lagi. Jalan keluar. Pakai kereta pun jalan juga. Sampai sudah parking area tu. Betah. Panah ni. Dengan spek dia. Panah ni. Kenapa? Tak rasa apa. Tengok air tepi ni bos. Tu tak rasa apa. Habis. Ni Makcik Yaya mau beli ikut ni. Ha. Ni adik Pina. Air trolak ni. Makcik Yaya tu adik aku geng. Yang semalam punya video dia ada. Dia pun boleh ikut lah sini. Tak habis air ni. Ada plus botol kecil pun tak habis kan. Sky Tree Glamping. Okay, ni glamping area. Kita parking kat sini je. Siapa nak pergi minat glamping, boleh lah ni. Cantik ke tempat dia. I recommend that.
Tu 4x4 kami. Hari ni load bawa 7 kilo. Oh, load bawa 7 kilo. Walaupun pergi Lubuk Tupai sahaja. Okay, geng. Training untuk ini. Training, oh dia training. Sampai kat kereta. Sampai kereta. So, Bye, geng. Jumpa lagi. Lain aktiviti.